Guys, korang tengok ni. So, ini adalah Tranyo Lighter Mini. Korang just masukkan dekat korang punya port adapter, port charging korang. Dan korang boleh tekan button dekat sini dan dia akan light up dekat sini. Sama macam lighter yang ada dekat dalam kereta korang tu. Cuma model ni dia lebih compact. Kalau korang tengok dekat sini, dia simple, kecil je macam ni. Type C dan dia ada coil dekat bahagian sini lah. So, bila kita cucuk dekat kita punya smartphone nanti, dia akan menyala macam ni. Dan kalau korang tekan je dekat sini, korang tengok coil tu dia akan memanas dan dia akan jadi merah. So benda ni korang tahulah nak guna untuk apa sebab kita tak boleh nak bagi tahu, nanti kena CJ. So ini adalah device dia dan dia juga bagi dengan satu layout macam ni. Tapi nak jadikan dia api, korang perlukan bahan yang sensitif lah, seperti mercun ni. Mercun mancis ni tengok kita boleh nampak. So macam mancis boleh support. Aku try juga dengan bunga api. Bunga api nampaknya dia tak support Korang boleh tengok dekat sini. Okey, dia dah merah. Tapi bunga api dia tak support. Jadi dia tak boleh jadikan api untuk bunga api. Dia kena yang lebih sensitif lah. So kalau korang perlukan benda ni, check out dekat beg kuning kat bawah.